Video In 3/4 of a mile, Kita share kan? take exit 29A, Manhattan Bridge. Okay, Assalamualaikum. Kita dalam misi mencari Lailatul Qadar. Okay, kita malam 23. Kita dah sampai dekat area mana ni? Chinatown. Nak pick up kawan kita dulu untuk pergi semayang tarawih. Semayang tarawih. Tadi baru semayang tarawih. Kita nak pergi Qiyam Mulai dekat masjid. Jadi saya tak sure lagi kita nak pergi masjid mana. Most probably mungkin pergi masjid yang paling besar lah kot. Tak pun pergi masjid yang kecil pun okey juga. Ni pemandangan dekat area New York waktu malam. Ni Manhattan lah, City Center. Tengah tunggu kawan kita. Mana kawan kita ni? Kawan aku ni. Hai. Assalamualaikum. Inilah artis. Artis lah. Kita mau bantu perlu. Kita pun mencari balas Lailatul Qadar. Tapi masjid ni buat malam ni dia tak ada Qiyam Mulai lah. Jadi kita pergi cari kat masjid lain lah. Jom. Another places. Okay, jom. Ni saya bersama dengan Azrul. Tadi kita dah pick up Azrul. Kita dah pergi the first mosque. Tapi mosque tu dia Penuh. bukan penuh. Dia tak buat Qiyam Mulai. Dia buat 26, 27, 28. Jadi kita nak pergi lagi satu mosque. Dah jumpa mosque pula. Masalah sekarang apa? Parking. Pukul 12 baru boleh. Tapi tak apa. Nanti kita akan tengok lah. 11 lebih boleh lah masuk ni. Merupakan masjid ke berapa? Ketiga. Ketiga. Welcome to the third masjid. Dah sudah pukul 12 malam. Parking patutnya tak ada masalah kat sini. Ya, saya kereta tak tutup lampu tu. Okey, nanti dia tutup lampu. Okey. Biasa orang buat jalan-jalan cari makan, kita buat jalan-jalan cari masjid. Cari masjid. Jalan-jalan cari masjid. Ni masjid ketiga lah. Ya. Hopefully masjid ni bagilah. Semua tengok ni. Gebar semua dah ada dah. Saya pun dah bawa lah. Kita nak cari camping. Kita camping masjid malam ni. Okay, inilah pemandangan. Tadi kita dekat Manhattan. 2 masjid dekat Manhattan. Semua tutup. Mungkin ada kena-mengena dengan polisi Trump. Yes. Nak mencari orang. Yeah. Untuk hantar balik. Sekarang kita dekat Brooklyn pula. Dia tak boleh hantar balik. Ni barang saya. Baju-baju. Baju pula apa ni? Blanket. Sejuk Rasanya ni 1 Celsius. Okay, jom pergi masjid. Janganlah tutup masjid. Bagilah kita can. Allah InsyaAllah. Okay, it's my first experience. Thanks. Semayang apa ni? Lailatul Qadar. Untuk mencari Lailatul Qadar. Ni. Okay, ni masjid. Okay, jom. Macam tutup dah pintu janganlah. Okay, cuba buka. Tarik. Boleh? Boleh. Turun bawah kot. Bawah. Tidur kat bawah. Nanti kita bangun. Tempat ambil duduk. Tempat tidur. Okey. Okey lah, kita je lah. Bawah ni pun kosong, tak ada orang. Macam kita orang je yang ada. Tak apalah, kita tidur, solat Lepas kita Qiyam Mulai. Pukul 12. Tak ada orang. Nak pukul 3.45. Kira ramai orang dah mula solat ke atas sebelum Qiyam Mulai nak start lah. Jadi kita boleh siap-siap. You use a stay of the whole night praying until his feet would be swollen. And Aisha radiallahu anha, she would go to the Prophet and she would be like, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Habis solat. Sekarang sahur pula. Jom makan. Pengalaman? Okay? First time? It is my first time. Sangat-sangat. Pergi makan sahur pula.
Oi, dah siap dah tau. Masya Allah. Sahur. Ni Imam Sah. Imam Sah. Kau makan apa? Yogurt? Yogurt. Ada cheese. Nak? Kenyang? Okay. Itulah orang boring nak tengok. Sahur memang The original one is Siap subuh, dah nak balik rumah. Kita akan ke Manhattan untuk hantar dulu Azrul sebelum kita pulang ke rumah, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, apakah pengalaman hari ni? Okey ke? Okay, very good. Okey lah. Sangat take care macam first time dalam seumur hidup. So macam susah nak tidur lah. For no reason. Usually macam selalu tidur awal. So this time macam dekat masjid bukan nak kata tak selesa. Dia macam selesa tapi dia tak boleh nak tidur. Biasalah tu. Dia suruh apa ni? Dia suruh solat. Alhamdulillah. Someone was snoring and then I'm free. Alhamdulillah. Siapalah yang berdengkur tu kan? Yalah. Okay, thank you very much for watching. Assalamualaikum. Thanks for bringing me. Okay. Alhamdulillah. Jom. Tapi macam Apa nak semayang kita tinggal ke mana? okay, this is our first sunrise.